Macam mana nak masak sotong goreng kunyit yang lembut dan tak liat? Hai semua, Assalamualaikum. Jom masak sotong goreng kunyit. Sotong goreng kunyit ni paling senang lah nak buat dan paling cepat. Kalau hari yang kalut-kalut tu, ada stok sotong dekat dalam peti ais, hampa masak je lah sotong goreng kunyit. Sebab dia nak defrost tu cepat, tak macam ayam. Ayam dia ambil masa nak defrost. Okey, untuk bahan tumis Kak ni guna bawang merah, bawang putih dan juga sedikit halia. Tadi Kak ni dah nak buat goreng telur dadah tu kan. Kak Edi masukkan sikit bawang besar tu dalam telur dadah. Lepas tu sayur ni ikutlah hampa nak guna kacang panjang, jagung, Kak Edi tambah carrot, lepas tu tambah tomato. Tomato cincang sikit kita masuk dalam telur dadah. Tomato kalau kita letak dalam telur dadah sedap tau. Sotong ni lepas dah basuh, hampa masuk dalam penapis, bagi air dia keluar. Lepas tu masukkan kunyit dalam tu, terus guih. Nanti air dia akan turun ke bawah. Dia tak adalah berayak. So mula-mula kita goreng telur dadah ni menu paling simple, telur dadah dengan sotong goreng kunyit, dua menu yang cepat kita nak buat. Dapatlah dua menu kan. Lagipun sotong tu dah ada sayur, jadi menu kita memang lengkap untuk hari tu. Lepas kita dah angkat telur tadi, kita guna kuali yang sama je. Masuk lagi minyak dan kita buat untuk tumis sotong goreng kunyit. Mula-mula kita tumis bawang sampailah agak layu macam ni dan wangi, dan kita terus masukkan carrot dulu. Masukkan carrot, masukkan sos tiram dan masukkan air. Kita akan lembutkan carrot ni dulu. Bila carrot dah agak lembut, kita masukkan jagung dan juga kita masukkan kacang panjang. Lepas tu nak masuk perasa, garam, masuk waktu ni. Dan boleh tambah sedikit cili padi kalau nak pedas. Lepas tu bila dah layu sikit sayur tu, bolehlah masukkan kita punya sotong yang kita dah guih dengan kunyit tadi. Okey, masa ni hampa kena tengok ya. Bila nampak sotong tu dah kembung, dah buncit, terus tutup api. Jangan biar lama-lama. Itulah tipsnya sotong kita tak liat. Dia tak boleh overcook, tak boleh terlebih masak. Kalau dia terlebih masak, sotong akan liat. Jadi, sotong dia kena masuk last-last dan kena goreng sekejap saja. Lepas tu hampa nak tambah tomato ke, hampa tambahlah. Dan dah siaplah kita punya sotong goreng kunyit yang lembut dan tak liat. Hampa cuba resepi dan tips ni.